Panggil dia mah, panggil dia mah. Hello. Kak, ikan dah, ikan makan ni kak. Minta tolong datang. Abang ni kat situ tu. Okey. Okey. Dia dah panggil laki dia. Laki dia dah balik tu. Video mah. Gancu ambil mah. Tak dapat lari lah. Lawan ngerinya. Gancu ni, gancu. Aduh, gancu. Sekejap. Ali jauhkan ni mas, jauhkan ni Ali. Letaklah sini je. Cepat nak ke belakang tu. Gancu tembak, gancu. Aduh ni. Tu tengah sampai dah. Aduh, dia nak ke bawah tu pula. Ui. Dia masuk bawah tu. Cepat. Dia pergi ke sana. Mak jaga mana orang tu? Dia masuk botol. Pergi sana. Cari. Jangkut dengan tahu. Jangkut dengan tahu. Jangkut lah. Ambil mas. Ini. Kasih. Wih, pelangi petang. Ikan makan bot. Allah. Banyak senang ni Dia orang pergi ke sana mancing. tak apa. Jangan dia ke sini. Bawah ni dah banyak tali. Betul. Tali dah bersirat-sirat. Tapi dia dah datang tau tadi tau. Hmm. Mantap bosku. Tapi dah tahu kan tegak je mana kan. Kuat bang eh. Tak dapat lah tarik. Allah. Banyak kali kena kat sini. Tak boleh zoom ke? Boleh. Balas ni lah. Baik ni tekong mantap. Korang ada. Pelangi.
Kalau ada rezeki kita ada dah di mana dapat naik. Tapi dia dah datang ni mah. Tahu dekat dia dah dah ni. lemah dah. Lepas tu. Tengok dia pegang kayu tak? Naik dah. Naik eh? Tahu. Tengok dia masih ada lagi ni bang kalau kat sini. Kali kuat tu. Abang dah tukar ke? Dah tukar dah. Bila tukar? Tadi 80 pound semua. Geram eh. Mata besar tu. Mata 70. Oh. Oh, tengok tu melendut lagi tu bang. Naiklah tak cepat. Ui, dah ada pegang tu bang. Dia makan cu eh? Ada pegang kancu. Naik dah tu. Bapak di tengah pujuk tu. Terik. Mana Nak atas. tengok ikan apa hari tu. Ya. Ha tu. Tunduk-tunduk tu. Belum. Tengah pegang tak yang saya pegang tu tengah pujuk. Ada lagi tu ada. Masih apa? Masih bertarung lagi tu. Tengok dia bunyi tarik dia. Tung udang lari. Tak tadi tak tadi yang bunyi tu. Tung udang lari tu melengkung tu. Tu. Tapi yang ni kecil ni abang rasa ni. Tu ada besar Oh, ni kecil. Habis dia tak melawan sangat. Dia tak boleh tela kot. Dia boleh merayap ke sini ni. Dia boleh merayap ke tong ni pula. Kalau Tapi rasa kalau orang tu abang tarik terus tu boleh naik tu kat sini. Pasal apa nama tadi bot datang kan. Tapi tak tahulah kalau tali banyak pun tak berani nak cakap juga. Tu masih lawan lagi bang bapak dia tu. Gini lagi. Dah penat berdiri sampai duduk pula. Lagi kau tak payahlah. Duduk lah. Biar naik dulu lah. Lawa pelangi bang. Kau punya bateri dah habis. Pergi dah cas. Ngam-ngam dia makan Stella. Naik lah. Masih lawan lagi tu. Tapi kalau pagi memang lambat lah bang macam tu hari juga kan. Jangan dia sampai ke kaki sana sudah. Ni dah 8 minit dah ni. 9 minit dah ya. Jahanam lah kalau dia sampai kaki sana. Langkong gila terus lah dia buat lari. Mantap lah. Dia duduk kat situ ni kan? Bapak dia duduk kat situ kan? Tak lah, bapak tak ada sini. Bapak dia dah balik rumah. Tu yang mama terus call tu. Okey, abang dah jalan dia kata. Abang dah jalan. Rasanya bapak dia yang tarikkan ni. Anak dia tak pandai pun nak buat naik atas. Tak dapat ikut lah kot dia. Buat apa? Sedap lah bunyi mesin makan. Senyap tu enjin ni tu. Dah matikan enjin. Tengah pujuk. Bapak dia puas memujuk tu.
baik bapak dia dalam jerit. Tapi ni bapak dia masih ni lagi. Jangan mujuk Ayah juga ikan besar-besar nak pujuk-pujuk. Pari je mah. Kalau borong senang. Dah naik dah. Diorang ninja lagi bang Baik tu ninja tu. Tu lah risau juga, jangan pergi sana lagi dah. Tu dia matikan enjin tu. Nak kancu kot. Belum. Tak nampak ke batang. Baru bapak dia tahu kan. Dia tak regel ikan dia. Aku geram betul kata. Siapa? Mak dia. Mak dia. Aku pun nak tengok ikan apa. Naiklah tunjuk. Tengok ikan apa. Memang confirm pari. Pari bunga ke rimau ya. Tu hari dah daun. Tengok banyak daun sini. Tu lah. Sekarang memang musim dia lah yang rasa. Sama dengan boron 2. Cantik mah kalau naik ni mah, pelangi ada. Cik, hayang kau. Naiklah. Tolong saya naik, Dah banyak kali cuba saya. Tadi dah dekat bang. Yang sekali bang apa nama? Tak boleh pam, sini ada tali. Takut ni. Memang dah dekat tadi dia datang dah. Tali dah nak penuh lah tadi. Itu dia dah melekat bang masa tu. Dia melekat bawah tu. Mulut dia kan. Harap tak jam lah. Abang nampak ada orang buat apa? Mama tak nampak. Harap tengok gambar ni je. Tu dah sampai kayu. Puas kalau naik memang puas. Puas bapak dia mujuk Ni Ina tak tahulah siapa yang mancing sebenarnya. Dia dah dekat sini tadi tau. Dia tahu nampak bawah tong ni ada di sini. Dia ngalir ke bawah ni pandai betul dia lari. Dia tahu ni memang kawasan sembunyi. Macam mana nak buat? Ada lagi ke? Tahu lah, ada lagi tu bapak yang mujuk lagi tu. Saya tak kena tali sauh ha. Rezeki kot ni.
tak apa. Kan? Lambat sikit nak Ni keluar. aku rasa dah. Sebab tu adik tu cakap sehari dia kata kalau Stella tak payah takut, pam je. Sudah dekat dah tu. Padahal tak dalam mana sini bang Ni cetek ni. Pun lambat Dah 16 minit ni. Tolong naik lah ya aku. Kat. Adik-beradik tu. Faham tu. Faham. Nyak tu. Tak ada lagi ni. Lu melengkung tadi. Peganglah bendanya. Dia melengkung dulu. Aduh, baju. Biar mama tolong tarik lah. Yang sana tu tahu apa cerita. Melengkung terus. Masih perang lagi bang. Masih yang kat sana tu masih berperang lagi. Masih pujuk-mujuk, tarik. Sedap lah bapak dia hari ni Mas Stella. Ya. Dah dekat kot. Dah macam pegang tali tu. Gelombang kacau lah ni. Dah bang, tak ada lagi dah. Dah habis kot. Ada lagi. Pantang orang sebut. Ada lagi lah. Orang kampung mesti pelik mancing kau kat sini. Tu orang kampung tu. Taklah. Tu. Wait, mancing. Ikan besar.
Bari, bari. Macam air ni. Pusing bot lah. Pusing bapak dia melawan. Makin lama makin kemari kan? Ayah? Nak bawa pergi mana je kau ni kan?